Siap. Oke. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Rizal. Alright. Oke, hari ini saya nak share resepi apa nih? Resepi sup toge cendawan. Siapa-siapa yang tak pernah buat sup toge ke sup cendawan, korang boleh ikut yang dalam video nih. Pastikan korang tengok video sampai habis tahu. Jangan video skip. Alright. Dekat sini kita ada toge, kita ada rendam dengan garam. Toge, kemudian ada cendawan. Kemudian kat sini macam biasa ada bawang putih, bawang merah, bawang besar, cili padi. Kemudian sini bawang merah, batang seledri, tomato, limau nipis. Kemudian kita taruh sikit ayam. Okey, putih. Kemudian bawang merah. Bawang merah satu sebiji. Oke, minyak, kemudian bawang putih. Kita tumis dulu. Apa nih, kita punya bawang. Oke, apabila bawang kita dah ada bau, kemudian kita masukkan air. Air ini air rebusan daging tau. 2, 3, 4 sendok air rebusan daging. Okey, kalau tak ada air rebusan daging ataupun tak makan daging, korang boleh tukar dengan air biasa ya. Okey. Ayam sikit. Kemudian kita gaul dulu sekejap. Sambil tu jom kita prepare bahan-bahan dia. Okey, cili padi. Kemudian batang seledri. Tomato sebiji. Kemudian kita taruh sini. Kemudian limau nipis. Kita buat masam-masam pedas-pedas ya. Barulah mantul. Oke, apabila dah mendidih macam tu, baru kita masukkan bahan-bahan tadi. Oke, sekarang kita nak bagi perasa dia pula. Perasa dia sos tiram, garam, gula, ajinomoto. Ni perasa kita adjust masing-masing ya. Sepulang kita masing-masing. Kalau suka ajinomoto boleh taruh, kalau suka gula manis-manis boleh letak, tak ada masalah. Okey. Kita buka api lagi sekali. Sedikit minyak bawang putih. Okey, sebelum kita masukkan toge dengan cendawan, kita perahkan limau nipis dulu. Pulang kita ya. Kalau suka masam, korang suka masam boleh taruh lebih. Oke guys, apabila dia mendidih, baru kita silakan api, baru kita masukkan toge. Toge yang kita rendam dengan air garam ya. Buka api lagi sekali. Taruh daun bawang, kemudian bawang goreng guys. Mantap nih. Alright, sekarang boleh kita hidangkan. Oke guys, inilah dia sup toge cendawan kita guys, dah siap. Oke, selamat mencuba. Macam biasa korang follow, like, komen, subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.